Assalamualaikum kepada semua pejuang-pejuang jentera purba. Okay guys, welcome back to my channel YouTube Carol Speedster. Okay, di sini saya akan kongsikan sambungan part 2 untuk setup motor ni. Okay, sebelum ni saya ada tunjukkan video berkenaan saya buka head block, lepas tu saya potting block ni. Akan saya tunjukkan masalah yang berlaku dekat head dan block ni, dekat enjin ni lah, setup enjin ni. Saya dah buat semua. Lepas tu saya bawa running. Kemudian masalah yang nombor 2 pula yang timbul. Kan daripada siap ni, masalah yang lain pula timbul, iaitu minyak turun lambat ke karburetor. Bila saya bawa, dia punya sistem dia, bila saya bawa lepas minyak, timing tinggi. Lepas tu sebab saya nak set dia punya minyak, setting pilot dengan pilot jet dia, lepas saya bawa, timing tinggi. Lepas tu saya check balik, okey, dia punya sistem perjalanan minyak dia. Perjalanan minyak daripada sini, bawa ke sini, saya check balik. Lepas tu saya buka ni, saya sambil dalam keadaan enjin yang hidup. Lepas tu saya tengok minyak yang keluar di sini agak lambat. Bukannya agak lambat, terlalu lambat. Jadinya karburetor ni untuk dia tak boleh nak support. Kan sebab minyak turun ni lambat, jadi timing jadi tinggi. Bila kita idle, okay, mungkinlah minyak tu turun slow-slow dalam tangki ni penuh. Kita rem, okey. Lepas tu kita bawa minyak dalam karburetor ni habis, timing jadi tinggi. Serupa macam minyak nak habis. Okay, bila saya check balik saluran ni semua, dekat sini saya dapat satu permasalahan. Dekat sini guys, hose ni, sekejap saya tunjukkan di anda ya. Maaflah kalau gambar ni agak goyang-goyang sikit sebab saya pegang pakai tangan je, nak tunjukkan dengan anda semua. Okey, dekat sini owner telah menukar yang ni padanya aftermarket ataupun kabel hose yang biasa. Jadi dekat sini bisa tunjuk, di bawah ni dia terlipat. Sekejap saya buka flash. Dia terlipat, anda boleh lihat. Dia terlipat dekat dalam tu. Anda boleh lihat. Dia terlipat. Jadinya minyak daripada tangki masuk ke vacuum ni, ataupun fuel coil ni, dia mengalir memang terlalu lambat. Sepatutnya hose ni dia berbentuk S. Kan, sekejap saya tunjuk pada anda ya. Dia seperti ini. Dia seperti ini. Ini yang original dia lah. Saya tak pastilah ini original ke tidak, tapi saya cari-cari di sekitar tempat saya agak susah nak dapat. Jadi satu spare part tu ada jual, jadi lalu saya membelinya. Kan, dia seperti keadaan macam ni. Dia punya laluan dia memang bentuk seperti ini. Jadi saya akan tukarkan yang ini kepada yang ini, dan yang hose ni saya pakai yang sebegini. Yang macam ni. Jadi laluan minyak ataupun flow minyak kena cantik, baru kita boleh baca minjet dengan pilot jet dia. Okay guys, jadi saya akan tukar hose ni dan hose ni juga. Lepas tu kita akan setting pilot dan minjet dia, untuk dapatkan hasil yang mantap. Okay guys, stay tune ya. Okay guys, pemasangan hose telah pun saya dah buat, telah pun dah dipasang. Inilah dia hasilnya. Ni hose ni. Okay, so saya pakai yang filter ni, kan, sebab senang kita nak check kalau dia punya tangki ni ada problem ke. Kita boleh tengok dia punya dalam filter ni penuh dengan karat-karat. Macam inilah kedudukan dia. So kejap ya, so nampak tidak terlipat bahagian bawah ni. Kedudukan dia cantik. Inilah dia hasilnya. Tadi pun saya dah bawa motor ni, saya dah check semua, tak ada masalah. Masa saya start pun saya buka hose ni, saya tengok minyak keluar pun cantik flow dia. Jadi inilah setup dia. Setup untuk minyak lebih lancar lah. Kan kita boleh buka sini, check, tengok karat dia banyak ke tidak. Kan
So tak ada masalah kalau bahagian dia punya saluran minyak dah selesai lah. Okay guys, selepas saya dah set up dia punya flow minyak, dia punya getah-getah semua, pastikan minyak turun dengan sempurna, set minjet pilot jet, kita dah buat pemotingan. Ini untuk spek SS, spek SS kan. Lepas tu exhaust pula, exhaust aftermarket. Boleh tengok brand ni, tak silap brand Indonesia ni. So jadi selepas ni saya akan set up sprocket untuk ratio yang sesuai untuk ride jalan jauh, dan yang sesuai juga untuk naik Cameron. Sebab kalau sprocket terlampau kecil pun nak naik Cameron susah, kita nak mendaki. Jadi inilah spek dia yang saya buat. Spek untuk jentera purba ni spek SS. Carburetor standard. Carburetor standard ada tipu-tipu sikit, kan. Carburetor standard tipu-tipu sikit. Dia punya coil plug pakai coil plug Thailand Yamaha Made warna putih. Lain tak ada masalah. Kita akan set up lah sprocket sahaja tinggal. Okey, saya akan belanja bunyi macam mana bunyi spek Yamaha Sport spek SS untuk ride ke Cameron. Okey guys, kejap ya. Sekali start sahaja. Okay. Ni saya tak boleh nak rem kuat-kuat sangat. Sekadar kita rem-rem separuh throttle je. Bunyi dia memang banyak berbeza lah dari mula-mula yang saya dapat, kan, sebab kita dah buka dia punya duration exhaust semua. Jadi bunyi dia seketul-seketul dia keluar. Tu yang sedap tu. Inilah hasilnya. Okey, saya selepas ni projek motor ni kita akan set sprocket balik macam saya cakap sebelum ni, untuk setup yang sesuai untuk ride ke Cameron nanti. Okey guys, jangan lupa like dengan subscribe YouTube channel saya Carros Pista, dan juga follow Facebook saya Carros Pista untuk video-video modifikasi yang menarik. Okey guys, Assalamualaikum.